Kirinya adalah tapak rumah Nabi Abdullah dan Aminah, mak ayah dia. Cuma Nabi tak dapat melihat ayah dia meninggal ketika mana dalam perut. Dan setelah mana Nabi lahir pun 6 bulan kemudian, ada yang kata 7 bulan kemudian, ibunya pula meninggal dunia. Bermakna Nabi membesar dalam keadaan tiada ibu ayah, tak ada dapat kasih sayang ibu ayah. Maka siapakah yang menjadi gala ganti kepada kasih sayang ibu ayah Nabi? Datuk dia lah, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib inilah tempat curahan kasih, tuan-tuan. Cucu dan datuk memang close lah. Kalau hari ni pun kita lebih kurang sama kan. Biasanya kita ni dengan cucu lebih rapat berbanding anak, kan. Cucu naik belakang kita, kaki kat muka, beres je. Cuma kalau anak kan kalau anak begitu habislah, kan. Kalau cucu tak ada masalah, boleh sengih lagi. Itulah cucu, tuan-tuan. Sayang atuk nenek ke cucu, kan. Abdul Muttalib punya sayang Nabi. Dan ketika mana Nabi membesar umur 8 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Dan Abu Talib pula lah pak saudara Nabi. Bapa saudara yang satu adik-beradik dengan Abdullah, diamanahkan oleh datuknya, Abu Talib, aku amanahkan bagi kamu Muhammad. Jaga molek-molek dia ni. Sebab dia bukan budak biasa. Kan. Abdul Muttalib tahu yang kata cucu Muhammad ni lahirnya dalam bulan purnama yang terang, lahirnya telah diramalkan oleh pendeta Kristian yang bernama Warakah bin Naufal. Bermakna lahirnya cucu dia bukan biasa-biasa. Sebab itulah dia begitu memberi amanah kepada Abu Talib, kau jaga elok-elok Muhammad ini, sayangi dia lebih daripada anak kau sendiri. Sebab itu, tuan-tuan, bila Abu Talib pak saudara Nabi, ada tempat pejabat, kan, duduk kat singgasana dia lah, kan, pejabat. Anak dia sendiri, Ali bin Abi Talib, tak berani, tuan-tuan. Duduk main tempat dia, tak berani. Tapi Rasulullah naik, duduk, relax, kan. Sampai pembesar lain kata, "Hey Muhammad, turun tempat Abu Talib tu." Apa kata Abu Talib? Biarkan dia di situ. Wah, kan. Biarkan Muhammad itu di situ. Biar dia. Muhammad duduk, betul budak-budak duduk, kan. Punyalah istimewanya Nabi di hati Abu Talib. Nak pula, tuan-tuan, Abu Talib dengan isteri dia. Siapa nama isteri Abu Talib? Siapa dapat jawab, saya ada hadiah. Cepat. Tamat sudah. Tamat sudah. Kan. Ramai orang kenal Abu Talib, tak ramai kenal isteri dia, kan. Nama isteri dia Fatimah binti Asad. Ingat nama baik tu. Fatimah binti Asad itu nama isteri Abu Talib. Sebab tu Nabi menamakan anak perempuan dia Fatimah Az-Zahra, mengambil sempena mak saudara yang cukup disayang. Tak ada ibu bapa, tuan-tuan. So kasih sayang awak tu tertumpah semua kepada Abu Talib dan juga Fatimah binti Asad tadi ni. Namun takdirnya Abu Talib tidak Islam sehinggalah akhir ayatnya. Fatimah binti Asad masuk Islam dan berhijrah ke Madinah. Inilah satu kekesalan yang tak dapat Nabi lupa dalam hidup dia. Benda yang begitu kesal sekali, Hak lain tak Islam tu mungkinlah, kan, tak kerasa sangat. Tapi ini pak saudara yang kau anggap macam bapak sendiri, tapi tak Islam, tuan-tuan. Allah. Nabi dalam fatrah berdakwah, bila dengar tengok Abu Talib meninggal dunia depan mata, tak Islam lah pula. 3 hari Nabi berkurung kat rumah dia, kan, berkurung, tak keluar-keluar, sedih ya amat. Sehinggalah Allah Ta'ala tegur Nabi, kan, tuan-tuan. Nabi pun Allah tegur, kan, apatah lagi kita ni, kan. Nabi ada juga buat silap, tuan-tuan. Nama kata manusia tak lari dari silap. Sama Nabi pun ada buat silap. Tapi bukan dosa, bukan Nabi buat dosa, tak, silap. Kesilapan itu menunjukkan bahawa Nabi itu manusia, dia bukan malaikat. Gitu kan. Apa silapnya? Ialah dia silap menyangkakan bahawa hidayah tu milik dia, gitu kan. Sedangkan kata Allah pada, innaka la tahdi man ahbabta wa innallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kata Allah dalam Quran, sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang kau suka. Kan, siapa saja kau suka, kau nak bagi hidayah kat dia tak boleh. Sesungguhnya hidayah itu milik aku, kata Allah. Kan. Walaupun Nabi Habibullah, kekasih Allah, tapi jurang antara Tuhan dengan makhluk still ada. Tuhan, entiti Tuhan
dan awak sebagai makhluk, walaupun kesayangan, ada gap antara makhluk dan juga Tuhan. Jadi walaupun Nabi sayang sangat Abu Talib, tapi Allah takdirkan hidayah bukan milik dia. Itu yang dikatakan dia pakai slipper kan, menggelegak otak kan. Itu walaupun hadis tu dhaif, tetapi banyak diceritakan kepada masyarakat. Pakai slipper besi dalam api neraka tuan-tuan, menggelegak kepala otak. Itu paling ringan azabnya. Hadis tersebut dhaif hukumnya, tapi hadis dhaif still hadis. Gitu kan. Hadis dhaif ianya adalah still hadis. Bermakna tuan-tuan dalam bab berceramah boleh diguna pakai, ya. Tapi nak buat hujah tak boleh. Gitu ya. Okey, baik. Itu rumah Nabi